Hi guys, it's me Shasha. Welcome back to my channel. So hari ni saya nampak lain kan. Sebab saya pakai tudung alas meja. Okay, so hari ni Shasha nak pergi Perak for 3 days sebab my cousin kahwin and kita orang ada macam book homestay macam tu dekat sana. So Shasha rasa macam fun untuk Shasha nak buat vlog and record the whole thing. Shasha ada masa untuk nak buat semua benda ni. I hope so. So Shasha dah lama tak buat vlog. Sekarang tengah tunggu my cousin yang perempuan untuk sampai untuk pick up kita orang. Why kita orang tak pergi sendiri? Sebab kebetulan pula dia sekali, dia seorang. So yeah. So ini barang-barang yang Shasha bawa. Like literally one luggage dengan ada bag. Yang ini tak boleh tinggal guys. Teddy bear ni saya punya. Teddy bear tu tak boleh tinggal sebab saya tak boleh tidur kata teddy bear. Oh my god. Saya just bagi tahu korang my rahsia. So this is my look. Saya minta maaf lah bising ya. Outfit tak nampak outfit full kan. But I look cute kan. Oh my god, I love myself. Okay guys, kita jumpa nanti, okay? Bye. Hi guys, guess what? I got free. I got free guys, I got free. Saya dah harga. Saya tak nak minum air kosong sebab saya nak minum air manis. Sebab saya tak makan lagi. So saya nak macam something sweet lah kan, untuk macam boost our energy, right? So tadi saya nak pergi dah beli air sebab dekat area Syasha ni kat depan ni ada kedai-kedai tau kecil lah kat situ. Lepas tu saya nak pergi dah beli air tadi sebab saya tak tahan dah nak berhenti kat Petronas ke apa ke. Lepas tu baru beli. So saya nak pergi kat sini je kan. Lepas tu kita dapat free awaknya. Terima kasih dekat akak tu. Akak baik sangat. Biasa Hari Jumaat. Alah kau ni. baru nak cakap wanita-wanita cantik dapat free. Tak apa guys, hidup kena confident. Aku rumah dalam tu cantik pula aku. Cantik lah. Mak saya cakap kita orang macam nak pergi Vietnam guys. Doakan guys, tahun depan kita orang pergi Kazakhstan. I'm so sorry guys. So sekarang kita orang sampai dekat mana ni? Elmina. Yeah. Elmina. Oh my god, brother. So kita orang nak makan dulu. What did you order? Saya order Nescafe Ice tea kat tepi. Ais je? Nescafe Ice lah. Order apa? Milo Ice. Melo. Hah? Shooting. Oh. Malu. So now kita akan teruskan perjalanan kita orang. What's up bro? I'm Thanos. Oh my god. Bro. Weh, penat tu. So hi guys, kita orang dah sampai. Tahu-tahu dah malam kan. So sampai dah. Gila 6 jam guys. Hujan satu. Oh. Feeling like K-pop idol. Hi guys, annyeonghaseyo. Ni kita dekat homestay. Terus sekarang ni nak rehat-rehat, baru lepas makan. Okay lah. Ni kanak-kanak riang tengah main Kanak-kanak riang tengah main. Kat sini. Sini, situ nanti jatuh. Okay, boleh. Wow. Just terbaik kita senjata.
Baik dah. Gila. Tak baca. Ni. A minus. Oh my god. Apa? A plus. A plus. Untuk kita orang untuk apa batch menengah. Oh hi. You record ke? Tak siapa yang pegang? Pusing kat awak. Siapa nak tahu apa jadi masa interview? Ya, nak. Interview KB tu. Hai guys, Assalamualaikum. So sekarang ni dah waktu subuh dah. Syasha dengan Mama Syah pun dah solat. So sekarang kita orang sebenarnya nak get ready untuk nak pergi majlis akad nikah. So tema untuk majlis akad nikah ni is warna pink. And Syasha pakai baju yang Syasha dah pernah pakai sebelum ni. So kita akan buat dekat masjid dulu. Yang ini tak semua orang pergi. Dia ada orang-orang DJ yang pergi. Dia sebenarnya lambat lagi sebenarnya. Pukul 8.30 Sebenarnya cakap 8.30 dah kena dekat sana macam tu. Sekarang ni baru pukul 6 lebih orang. So kira macam awal gila lah sekarang ni. Tapi kita nak siap-siap awal-awal supaya macam at least boleh makan ke apa ke kan, kalau nak nanti kan. And malam semalam saya tak dapat nak record dah sebab I'm totally cannot. Dah penat gila weh, walaupun bukan saya yang drive tapi macam gue nggak bisa dong. Macam tu. Weh 6 jam weh dah kita. Hi guys, good morning. Syasha dah siap. And sekarang kita orang dah sampai dah dekat masjid ni. Syasha tak tahu nama masjid ni masjid apa. Nasib baik kat masjid kan, tak payah pakai kasut. Syasha pakai heels. Macam ramai je. Lain macam. Guys, ada orang lain kahwin juga. Dekat tak? Yang ni yang sebelah kita orang mana? Tak, ni sebelah kita orang ni orang lain. Kita orang semua pink. Unexpected. Tok Kadi dah sampai. Cantik ni. So dia punya masjid nanti tak pernah tengok. Wow. Cakut Istana depan ni. Perkahwinan juga merupakan satu cara untuk mengelakkan jenayah zina. Zina merupakan satu perbuatan keji membawa kerosakan nasab, yakni keturunan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 30. Aku terima nikahnya Hamidatul Najah binti Khalid. Mas kahwinnya seatas rantai tangan emas. Adakah anda sedih? Dia campur ada happy ada semua ada. Itu stress tu kan dia. Saya pun dah kahwin. We already married juga. Kakak dah kahwin. Mak, kita akan tukar baju nanti. Tutup kamera. Tutup kamera. Apa yang tutup? Tutup kamera. Apa? Tutup kamera. Kita tak baik lagi. Kita orang breakfast dulu sebab pengantin perempuan ada sediakan breakfast. So kita breakfast kita ada mi goreng dengan bihun goreng, sorry. Kari pak dengan kuih ketayap. Pasal air kopi susu So kita makan-makan dulu, and after that baru kita balik rumah and tukar baju. Ada banyak lagi menu kat sebelah sana, tapi kita makan ni je. Ramai weh, 1,000 orang. Faham lah kita macam mana. Dah bertukar. Tara. Nanti lelaki. Bagi budak pandai lah. Ni tingkat depan. Tak apa elok. Panas guys, pandai lit guys. Sumpah pandai gila. Semana. Lalunya kau bayar $20 So kita orang nak pergi Dewan. Dewan. So Dewan santapan. So saya apa?
guys. So ni makan beradab bersama pengantin. So ni lauk-lauk. So ni makanan saya ambil nasi dengan ayam sambal. Kita orang semula berkicap dah ni. Panas gila weh. Sekarang ni pukul 12 1. Okay, go. Hi followers Sasha. So now we're gonna see what's in my bag. Unboxing time. So first we got stop. So first we got percha, nasi goreng. Assalamualaikum. Sekarang kita orang ada dekat dalam pelamin pula. Pelamin. Dekat pelamin, so ruang pelamin. Sarit. Kau nak tengok suasana tak kat sini? Ya, 1, 2, 3. Aku. Oh bukan. Suasana. Owner? Owner sepatah dua kata. Sakit kaki. Okey, sekian saja daripada kami. Dan lagi kami nak bawa free check. Bukan Sasha lah. Sasha tak join kot. Bawa free check. Oh, picek. Siapa? Safety ni. Bukan. Pandangmu bagai bidadari, manis senyum. So hi guys, kita orang dah habis and semua orang berpeluh. Look at me. Kasut and sakit gila kaki sumpah. Saya dah tak boleh handle dah. I cannot handle anymore. Nasib baiklah sempat tak kat gambar semua. Time dah datang tu dah tak kat gambar apa benda semua. Dah buat apa yang patut. So yeah, tak tahulah kita orang nak buat apa. Panas gila weh, semua panas gila. And actually saya tak tahu vlog ni jadi macam mana. And I think it's gonna be fine sebab kan ramai orang take over. And thank you guys so much sebab korang support. And like literally korang show the support lah to me. Thank you so much. I love this family. So sekarang semua orang tengah macam on the way nak balik dah. Sebab masa-masa tu semua penat dah panas lah.